Sekarang ini, seluruh dunia tengah bergema dengan laungan Free Palestine. Rakyat mula sedar setiap ringgit yang kita belanjakan ada kesannya. Bukan sebab nak jimat, tapi sebab kita tak nak duit kita mengalir ke tangan yang salah. Bila sebut jenama terkenal, kita pandang ke luar negara. Kita fikir jenama luar je yang berkualiti tinggi. Padahal, banyak produk tempatan kita yang bukan sahaja setanding, malah jauh lebih baik. Jadi, ini dia 5 produk pengganti pro-Israel buatan Malaysia. Nombor 5, Oligo. Kalau sebelum ini, korang selalu beli Milo, cuba bagi peluang kat produk tempatan ni, Oligo. Oligo ni jenama Mild Chocolate Premium yang diasaskan oleh Power Root Group, syarikat yang juga hasilkan Ali Cafe dan Pearl Coffee. Mereka bangunkan Oligo dengan satu misi, nak kembalikan nostalgia minuman mild chocolate tempatan yang lebih sihat dan bertenaga. Rasanya lebih pekat, lebih malty dan paling penting tak ada kaitan dengan mana-mana syarikat pro-Israel. Nombor 4, Zeus Coffee. Kalau korang jenis yang tak boleh hidup tanpa kopi, kita ada Zeus Coffee. Diasaskan pada tahun 2019 oleh dua anak muda Malaysia, iaitu Ian Chua dan Werner Tian. Zeus lahir dengan misi nak jadikan kopi premium mampu milik untuk semua. Menariknya, nama Zeus tu bukan dari dewa Yunani tau, tapi gabungan perkataan Zil bermaksud semangat dan As bermaksud kita. Semangat kita rakyat Malaysia. Mereka berkembang pantas dari satu kedai kecil jadi lebih 700 cawangan seluruh Malaysia, mengalahkan Starbucks sendiri pada tahun 2025. Strategi mereka simple je, harga mampu milik, rasa tempatan dan sistem apps dengan point reward untuk pelanggan yang setia. Kejayaan Zeus bukan sekadar bisnes tapi lambang perubahan mindset rakyat yang mula beralih daripada produk luar ke jenama tempatan. Nombor 3, Mary Brown. Kalau craving ayam goreng, kebab atau burger, kita selalunya teringat logo badut kuning atau pakcik janggut putih. Tapi tahukah korang, Malaysia ada alternatif yang tak kurang hebatnya, Mary Brown. Diasaskan pada tahun 1981 di Johor oleh Lawrence dan Nancy Liu. Mary Brown bermula kecil dengan modal RM120,000. Hari ini, ia dah berkembang menjadi rangkaian makanan segera halal tempatan terbesar di negara kita. Bukan sahaja ada ayam goreng, rangup, burger dan pencuci mulut, tapi mereka juga masukkan cita rasa Malaysia dalam menu. Macam nasi Mary Brown yang unik dan sedap, Mary Brown bukan sekadar restoran, tapi bukti bahawa produk tempatan boleh berdiri sama tinggi dengan gergasi luar. Dan setiap kali kita beli di sana, kita sedang bantu pekerja tempatan, bukan syarikat yang menyokong penjajahan. Nombor 2, Vico. Kalau korang membesar pada zaman 90-an, nama ini pasti nostalgia. Vico dilancarkan pada tahun 1974 oleh Max Strawis Industries sendirian Berhad. Ramai sangka jenama ini dari Switzerland sebab ada perkataan Swiss. Hakikatnya 100% milik Malaysia. Vico muncul sebagai pesaing utama Milo dengan tagline minuman coklat Malaysia. Iklan dia masa dulu penuh dengan vibe keluarga, budak sekolah dan semangat tempatan. Walaupun tak sekuat Milo dari segi pemasaran, Vico masih kekal bertahan di pasaran dalam bentuk serbuk koko, minuman kotak dan ready to drink. Rasanya lebih coklat, lebih pekat dan harganya pun lebih mesra rakyat. Kalau nak nostalgia yang sebenar, cuba bancuh Vico pada waktu sahur. Dan nombor 1, Muiz Hot Chicken. Cerita dia bermula sekitar tahun 2013 di mana pengasasnya Muhammad Muizzuddin berniaga kecil-kecilan di tepi jalan Johor dengan modal cuma RM800. Waktu itu dia goreng ayam guna periuk nasi je. Ramai yang komplain ayam tak masak, tapi Muiz tak putus asa. Dengan semangat dan pinjaman kecil dari pakcik dia, Muiz mula buka cawangan kedua dan dari situ segalanya berubah. Hari ni Muiz Hot Chicken dah ada ratusan kios franchise seluruh Malaysia. Ayam dia rangup, pedas, padu dan jadi alternatif sempurna untuk siapa-siapa yang craving ayam goreng tapi tak nak belanja duit dekat jenama pro-Israel. Inilah semangat sebenar anak Malaysia, bermula dari bawah tapi bawa makna yang besar. Dan itu dia 5 produk pengganti pro-Israel. Dari kopi sampai coklat, semuanya buatan Malaysia, semuanya halal dan semuanya membanggakan. Kita mungkin tak mampu hentikan perang, tapi kita mampu ubah arah duit kita. Sokong produk tempatan bukan sebab trend, tapi sebab ini cara paling senyap tapi paling kuat untuk tunjuk solidariti dan terus boykot dengan bijak.